Okey, jangan duk sibuklah negeri majoriti PAH. Sibuk pasal kerajaan perpaduan tu kucak-kacir.n1k. Okey, dia kata jangan sibuk pasal PAH, negeri PAH. Dia kata kucak-kacir. Yang pertama. Tadi pertama pula. Pertama kepada persoalan N1k. Okey. Kucak-kacir ni siapa? Kucak-kacir kerana berebut calon Perdana Menteri ni parti mana? Parti mana yang geger retak mana terpecah ni? Mana? Jadi jangan demo duk kata kerajaan perpaduan tu kucah. Untuk makluman demo daripada dulu seawal sebelum penubuhan kerajaan perpaduan yang dikatakan dah cukup jumlah. Sampai sekarang tak cukup jumlah. Kenapa? Perpecahan berlaku di kalangan demo nak menamakan seorang calon Perdana Menteri pun tak mampu dilakukan oleh Perikatan Nasional. Kerana apa? Kerana bibit-bibit perpecahan telah pun berlaku dan lah ni kita tengah pecah je. Hamba tak tahulah doa kunut balik pada demo tu wallahu alam, tetapi hari ni kita boleh tengok memang parti Perikatan Nasional semakin berkucar wayah. Okey.